Kunci gerbang gaib adalah merupakan satu amalan multifungsi. Fungsi yang mana Ustaz akan kongsi pada anda itu pada 27 bulan 1. 27 ni jam 9 malam, itu hari Selasa. Bukan hari Sabtu, hari Selasa. Sebab ilmu ni merupakan amalan yang multifungsi, banyak kegunaan dia. Dan salah satu dari semua ialah kewibawaan. Ustaz, bila anda amalkan, anda akan dapat mengeluarkan kewibawaan anda, dapat dan orang tengok anda penuh dengan berkarismatik dan semua. Dan juga mata anda akan jadi magnet kepada orang. Kan kalau anda tengok contohnya anda nak close deal dengan orang tu, anda tengok pada dia tengok pada anda, mata anda sudah menjadi magnet. Ataupun anda nak jual produk ke, ataupun anda berceramah buat online ke, TikTok ke apa semua, tuan-tuan, maka mudah orang tengok mata anda tu dah satu magnet untuk nak membeli produk anda ataupun untuk nak mudah berurusan dengan anda. Mata dipanggil mata magnet tu semua. Dan di samping itu tu semua, anda juga akan dikawal dengan amalan tersebut. Anda akan dikawal oleh energi yang memang positif, yang berkekuatan tinggi. Jadi kalau orang nak tahu tuju pada anda, nak santau, nak pukul apa semua, sama ada zahir batin apa semua akan terhalang. Sebab apa? Ada lingkungan energi gaib yang berada di sekeliling anda, yang mana sebab pada anda mengamalkan amalan tersebut. Dan juga semua, anda juga bila anda berlaku keadaan terdesak anda tuan semua akan berlaku, akan hadir bantuan gaib daripada Allah Taala, yang mana akan datang. Ada setengah guru kata malaikat, ada setengah guru kata rijal ghaib, macam-macam. Tapi wallahu alam, yang penting tuan semua, tuan akan dapat bantuan gaib daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping itu tuan semua, anda juga dapat membubarkan satu tempat yang angker, tempat yang keras, tempat yang dah hantu, tempat yang macam-macam. Anda pergi saja tuan semua, kalau dalam kedai tu ada orang pakai jin ke pakai apa semua, anda masuk kedai tu, jin akan bertabur lagi. Kalau ada benda-benda sihir dalam kedai tu akan bertabur lagi dan akan terbongkar. Banyak benda yang akan anda nampak, mungkin dulu kita nampak laut cantik, tapi tiba-tiba bila anda masuk je, laut itu menjadi musuh apa semua. Ini kadang-kadang dapat membongkar, membubarkan keadaan-keadaan yang mana kadang-kadang tersebut dia tidak dapat menerima energi anda bila anda masuk dalam kawasan anda. Di samping itu tuan semua, anda dapat mengalahkan musuh. Ini paling penting sekali, dapat mengalahkan musuh. Bila musuh tengok anda tuan semua, kunci gerbang yang ada pada anda, kunci gerbang gaib yang ada pada anda tu menyebabkan musuh akan jadi bertekuk lutut, dia akan takut dan dia akan jatuh, akan tumbang depan anda. Jadi inilah tuan semua, banyak lagi fungsi-fungsi, tapi ini Ustaz beritahu yang besar-besar, yang mana kalau anda tak join pada hari tersebut, rugi tuan semua. Dan insya-Allah ada perkara special yang Ustaz akan kongsikan kepada anda pada malam tersebut. Kalau anda inginkan, join, daftar segera. InsyaAllah anda akan dapat amalan tersebut dengan kekuatan yang memang tinggi jika anda mengamalkannya. InsyaAllah. Jumpa Ustaz pada 27.1 dalam kunci gerbang gaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.